Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alayna hikmataka. Wanshur alayna min khazaini rahmatika. Ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. InsyaAllah kita ni akan masuk pelajaran muamalat darjah 6. Tajuk pelajaran kita ni pada hari ini ialah pinjaman. Objektif pelajaran, murid dapat memperjelaskan maksud pinjaman dari segi bahasa dan dari segi istilah. Penerapan nilai akhlak bagi pelajaran hari ini ialah menjadikan kita orang yang bertanggungjawab terhadap apa jua perintah Allah Ta'ala, termasuklah perintah Allah untuk kita menunaikan jual beli dengan baik. Pengertian pinjaman. Pinjaman yakni ariyatun dari segi bahasa bermaksud sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada seseorang yang lain untuk digunakan dan kemudian dikembalikan kepadanya semula. Manakala dari segi istilah pinjaman ialah suatu akad yang tertentu pada membolehkan orang yang meminjam untuk mengambil manfaat dari sesuatu yang halal. Diambil manfaatnya dengan tidak mengurangi diri sesuatu yang dipinjam. Dalil mengenai pinjaman, qala Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yura'un wa yamna'un Maksudnya, maka binasalah bagi orang-orang yang sembahyang yang lalai daripada sembahyang mereka dengan melewatkannya sehingga keluar waktunya, yang menunjuk-nunjuk kepada manusia dalam sembahyang dan lain-lain, serta tidak memberi pertolongan dengan meminjamkan barang keperluan seperti jarum, kapak dan sebagainya kepada orang yang memerlukan. Wallahu a'lam bissawab. Huraian pengertian pinjaman, pengertian akad yang tertentu. Maka penjelasannya ada dua. Satu, ucapan daripada orang yang meminjamkan, yakni aku pinjamkan. Dua, ucapan daripada orang yang meminjam, aku pinjam atau aku terima. Dua, membolehkan orang yang meminjam untuk mengambil manfaat dari sesuatu yang halal diambil manfaatnya. Maka penjelasannya, pinjaman itu adalah bertujuan untuk mengambil manfaat. Contohnya, kuda yang dipinjam ialah untuk ditunggangi, maka menunggang kuda adalah manfaat. Suatu yang halal diambil manfaatnya seperti baju yang dipinjam untuk dipakai bagi menutup aurat. Jika suatu yang haram diambil manfaatnya seperti alat-alat bunyian yang haram dipinjam untuk diambil manfaatnya seperti dibunyikan, maka pinjaman itu adalah tidak sah. Jadi secara kesimpulannya, suatu yang haram diambil manfaatnya adalah sesuatu yang merugikan, yang boleh melalaikan, yang boleh membuang masa kita ni, maka itu pinjaman kita ni adalah tidak sah. Akan tetapi, manfaat yang halal diambil adalah seperti sesuatu yang menyenangkan kita ni, yang boleh membantu kita ni untuk mengerjakan perintah-perintah Allah, maka itu adalah sah pinjaman kita ni. Tiga, dengan tidak mengurangi diri sesuatu yang dipinjam itu. Apa maksudnya? Penjelasannya, pinjaman yang tidak mengurangi diri sesuatu yang dipinjam itu contohnya
Meminjam baju untuk dipakai menutup aurat tidak mengurangi diri baju tersebut. Seperti contoh, waktu kamu pinjam barang kawan kamu itu sempurna warnanya. Warnanya masih sempurna, seperti contoh birunya masih biru yang terang. Akan tetapi sudah kamu membaliki barang itu, baju itu, ia menjadi biru muda, maka di sana adalah dinamakan mengurangi diri baju tersebut, yang mana ia indah kembali ke tempat tuannya seperti yang asalnya. Maka itu adalah tidak sah pinjaman kita ni, kerana kita ni mengurangi diri sesuatu yang kita ni pinjam. Contoh pinjaman yang mengurangi diri sesuatu yang dipinjam itu ialah seperti meminjam lilin untuk dibakar, kerana lilin jika ia dibakar akan berkurangan. Maka ini indah ada manfaatnya kita ni meminjam lilin. Sebaiknya kita ni pinjam sesuatu yang indah akan mengurangi barang yang kita ni pinjam. Objektif pelajaran, murid dapat memperjelaskan maksud pinjaman dari segi bahasa dan dari segi istilah. Penerapan nilai akhlak bagi pelajaran hari ini ialah menjadikan kita orang yang bertanggungjawab terhadap apa jua perintah Allah Ta'ala, termasuklah perintah Allah untuk kita menunaikan jual beli dengan baik. Seterusnya kita ni masuk rukun pinjaman. Ada 4 perkara sahaja. 1. Orang yang meminjamkan. 2. Orang yang meminjam. 3. Suatu yang dipinjam. 4. Ucapan. Huraian rukun pinjaman. Syarat-syarat bagi orang yang meminjamkan. Orang yang meminjamkan ialah orang yang mempunyai manfaat dan manfaat itu dipinjamkan kepada orang lain. Syarat-syarat bagi orang yang meminjamkan ada 5 perkara, iaitu 1. Baligh. Orang yang meminjamkan itu hendaklah bukan kanak-kanak. 2. Berakal. Orang yang meminjamkan itu hendaklah bukan orang gila. 3. Tidak ditegah mempergunakan hartanya. Orang yang meminjamkan itu hendaklah bukan orang yang ditegah oleh mahkamah daripada menggunakan hartanya kerana muflis. 4. Dengan kehendaknya sendiri. Orang yang meminjamkan itu hendaklah bukan orang yang dipaksa untuk meminjamkan. 5. Memiliki manfaat. Orang yang meminjamkan itu hendaklah memiliki manfaat barang yang dipinjamkan, seperti barang itu miliknya sendiri atau barang yang disewanya. Perkara-perkara yang berkaitan dengan orang yang meminjamkan. Tidak sah bagi orang yang meminjam sesuatu itu bertindak dengan meminjamkan benda yang dipinjamnya itu kepada orang lain kerana alif, ia tidak memiliki manfaat. Ba, ia hanya diharuskan mengambil manfaat. Okey, masalah ini seperti contoh cikgu gunakan nama supaya kamu lebih tahu. Muhammad meminjamkan barangnya arah si Ahmad. Berarti si Ahmad adalah orang yang meminjam. Akan tetapi si Ahmad suka-sukati meminjamkan lagi barang si Muhammad tadi kepada Ali. Maka di sini tidak sah Ahmad melakukan perbuatan sedemikian kerana barang itu adalah milik Muhammad dan bukan milik si Ahmad. Ahmad hanya meminjam dan diharuskan mengambil manfaatnya. Bukannya suka hatinya meminjamkan lagi barang itu kepada si Ali. 2. Sah bagi orang yang meminjam sesuatu itu bertindak dengan meminjamkan benda yang dipinjamnya itu kepada orang lain dengan izin daripada tuan punya manfaat. Okey, kita ni berbalik lagi dengan cikgu menggunakan nama. Orang yang meminjam adalah tadinya cikgu namanya Ahmad. Okey, si Ahmad pinjamkan barang arah Ali.
Sedangkan barang yang si Ahmad pinjamkan itu adalah barang milik Muhammad. Okey, perkaraan ni sah. Akan tetapi Ahmad mestilah meminta izin terlebih dahulu kepada Muhammad. Kalau Muhammad izinkan, maka sah. Akan tetapi kalau Muhammad tidak izinkan, maka lain lagi ceritanya. Okey? Indah sah lah tu. Faham? 3. Sah bagi orang yang meminjamkan itu memiliki akan manfaat sesuatu benda tetapi ia tidak memiliki benda itu. Contoh 1. Meminjamkan kereta yang disewa kerana penyewa kereta itu memiliki manfaat iaitu untuk memandu kereta itu walaupun ia tidak memiliki kereta itu. Contoh 2. Membenarkan orang lain tinggal dalam rumah yang disewa kerana penyewa rumah itu memiliki manfaat untuk tinggal di rumah itu walaupun ia tidak memiliki rumah itu. Syarat-syarat bagi orang yang meminjam ada 4 perkara. 1. Baligh. Orang yang meminjam itu hendaklah bukan kanak-kanak. 2. Berakal. Orang yang meminjam itu hendaklah bukan orang gila. 3. Tidak ditegah mempergunakan hartanya. Orang yang meminjam itu hendaklah bukan orang yang ditegah oleh mahkamah daripada menggunakan hartanya kerana muflis. 5. Orang yang tertentu. Orang yang meminjam itu hendaklah tentu atau pasti orangnya. Objektif pelajaran, murid dapat memperjelaskan maksud pinjaman dari segi bahasa dan dari segi istilah. Penerapan nilai akhlak bagi pelajaran hari ini ialah menjadikan kita orang yang bertanggungjawab terhadap apa jua perintah Allah Ta'ala, termasuklah perintah Allah untuk kita menunaikan jual beli dengan baik. Wallahu a'lam bissawab. Sekian, itulah saja pelajaran kita ni pada hari ini. Semoga dengan adanya pelajaran kita ni pada hari ini kamu dapat mengambil manfaatnya dan semoga kita ni sama-sama dapat masuk ke syurganya, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.